Ini apa adalah Sungai Sungkai. Tapi hari ni Sungai Sungkai keruh Tapi tadi lalu dekat belah atas, okey. Belah atas okey, tapi dekat belah bawah ni dia keruh. Sungai Kelah ni, Sungai Sungkai ni dia ada tengas, lampam, ada ikan kelah. Tapi suatu hari nanti Jebat akan buat konten kat sini, insya-Allah. Hujan dalam perjalanan nak ke Sungai Perak. Hujan. Sekarang pukul 4.30 petang, waktu asar. Hujan dia, hujan. Assalamualaikum, My Jebat Channel. Kali ni nak pergi Sungai Perak ni. So hari ni aku nak pergi Sungai Perak sebab hari ni kebetulan balik kampung. Tadi pagi pergi kenduri rumah cikgu aku, cikgu sekolah rendah aku. So dia jemputan untuk kenduri, so aku pergilah. Lepas tu balik rumah mak aku kat Pesaut, dan abang aku ajak pergi Sungai Perak. So sekarang dalam perjalanan lah Sungai Perak. Tadi dah lalu dah kat Sungai Sungkai. Sungai Sungkai air dia keruh. So tak apa, kita orang tak ada plan lagi. Tapi mungkin suatu hari nanti aku nak buat konten dekat Sungai Perak lah. Sungai Sungkai. Sungai Sungkai belum pernah buat konten lagi sebab air kat situ pun okey, ikan pun okey kat situ. So petang ni nak pergi Sungai Perak dulu. Tadi dalam perjalanan nampak gelap, ada laluannya hujan. Tapi dengar telefon member tadi cakap dekat Sungai Perak sekarang tengah hujan. So tak tahulah macam mana sebab kita orang plan nak bermalam hari ni. Tengoklah macam mana keadaan ni. Kalau meriah, aku mesti keluarkan video ni. Tapi aku pergi dengan otai lah kan. Hari ni abang aku dengan adik aku, 2 orang otai. So biasanya kalau tak ada apa-apa, insyaAllah ada rezeki. So insyaAllah video ni akan keluar. Video episod yang ke berapa nanti aku update balik. Alright gang, kejap lagi sampai dekat port, aku update balik. Okay, Assalamualaikum. Alamak, tiba-tiba sampai pula dah sini Sungai Perak hari ni. Aku dah sampai. Hari ni dia punya air memang cantik lah. Air dalam sikit. Dah sampai dah. Sekarang pukul 5.44. Hari ni 6 hari bulan. Aku dah sampai dengan abang aku. Barang penuh dalam kereta aku ni Penuh dalam kereta ni, penuh barang. So Adaki, macam mana? Seronok tak datang sini? Sampai ni. Okey tak? Okey. Okey. Baik. Ni abang aku, Wadi. Okey tak? Dah sampai. Terbaik. Beli satu bundle lah. Apa tu? Air batu ni beli satu bundle. Empan dah buat. Masanya untuk berlabuh. Okey geng. Kita set up dulu. Barang dah sampai, barang kita dah boleh mancing ni. Standby. Okey, kita cuba dulu. Ini petang, ada hasil, kita update. Air cantik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita paling dekat-dekat ya. Sebab ini sungai asal dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak payah jauh-jauh ding. Tak payah jauh-jauh sebab depan ni dalam. Okey. Tunggu kejap. Loceng bunyi, kita jalan. Masih lagi nak setting lagi ni. Aku dah on dah. Cepat je. Kita dah on 2, 4, 6, 7 pancing. Okey, sekejap lagi ada lah yang goyang ni. Air cantik Petang ni memang cantik air. Tunggu dia makan je ni. Okey, standby ya. Sekejap lagi ada ni. Alah. Lucu pula. Ada. Ada.
Oh, lawang. Sidik. Lawang. Tengok ni. Kat. Katin. Apa ni ayo bagi dia tadi. Okey tu. Oh. Ha? Dapat? Lucut. Hello. Ada lampu. Malam ni kita pasang fly sheet ni. Ikan makan ni, tapi hujan sikit. Hujan renyah-renyah lah kira tu. Tak berapa nampak sangat lah malam ni, tapi pasang loceng kan. Kalau dia makan dia berbunyi lah. Abang udah 2 kali lucut ni. Apa yang lucut dia ni? Kita hari pun macam tu. Banyak kali lucut tapi naik juga. Lucut pun lepas tu. Lucut tu standard lah. Tak apa orang. Pakai dedak dan pelet untuk tenggalan malam ni. Malam ni memang cari tenggalan ya. Okey, kita tengok hasil malam ni. Malam ni hasil aku seorang baru dapat 4 ekor. Tenggalan 3 ekor, lampam Jawa sekor. Aku dah mengantuk ni. Mengantuk. Nak tidur dulu lah. Esok subuh sambung balik. Okey. Ni kita orang punya tempat berteduh lah. Tempat berteduh malam ni. Ni ada kemah sebelah. Bulan ada. Bulan terang tu. Bulan terang tu. Okeylah. Good night, sambung. Esok pagi sambung balik. Okey. Assalamualaikum. Morning. Ini dia pagi, suasana pagi ya. Malam tadi aku mancing dengan abang aku. Lepas tu adik aku pun datang dengan kawan dia. So hasil untuk pagi ni, sampai pagi ni alhamdulillah agak banyak ah. Mari kita tengok dulu sebelum kita sambung lagi. Sebab kita nak sambung lagi. Tengok abang aku punya hasil. Oh, tu dia. Dengan baung dia punya banyak ah. Ini daripada malam subuh tak mancing pun. Banyak dapat. Ini untuk aku punya. Aku punya pun boleh tahan geng. Ada tenggalan. Ada baung juga. Oh ya Allah Akbar. Jatuh pula. Tidur minyak ah. Pukul 3 tidur tadi. Oh, cuaca apa, matahari baru naik. Oh, ikan start bowling. Wow. Okey geng. Pagi ni kita sambung balik. Baru bangun lepas subuh ni. Lepas tu sekarang kita sambung balik. Tapi aku punya tong dah penuh ni. Lepas ni kena pakai jut lah. Sebab balik dalam pukul 3, pukul 4 ni. Okey geng. Ya, pasir sudah goyang geng. Baru campak ni, pasang depan untuk pagi ni. Okey, alhamdulillah. Udah. Oh, kasar ni geng. Ini jangan terkedui. Oh, kasar. Okey. Kasar ni geng. Okey geng. Ini betul-betul kasar geng. 1 kilo ni. Ini dah hasil pagi ni. Buka-buka terus kena.
Dia ayam. Alhamdulillah. Rezeki pagi orang kata. Ini kasar. Okey. Steady anaki. Oh, kasar tu. Ada ikan tu. Ikan tengah banyak kat depan ni pagi ni. Malam tadi main dedak banyak tu ni. Cepat. Depan sikit. Wih, besar tu. Okey, naik pelan-pelan. Alhamdulillah. Gulung lagi. Tengok. Alhamdulillah dapat ikan tenggalan pagi ni. Cik Anaki. Aku punya kena ni. Ni dah start goyang ni. Ini. Aku nampak dia bergoyang. Tunjuk malu ni. Ikan banyak geng pagi ni. Subuh tadi tak ada orang mancing. Kepenatan semua tidur. Buka pagi ni memang dia makan. Senyap lah. Biar dulu lah. Ada ni kejap ni. Aku nampak dia goyang ni. Dia dah cuit. Kena kan. Kendur tali dia. Ada kan. Tali dia kendur tiba-tiba ni. Berani dia usik ada ikan ni dia. Kasar ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ada. Aduh. Dia dah hancur. Tengok dia makan dah. Pagi ni kita nak try pakai umpan side potong. Kita guna teknik nampak ada ikan tadi. Penarik dia memang ada spring kan sebenarnya untuk dedak ni. Tapi kita nak try pakai sawit dua mata. Tengok macam mana. Ikan tengah banyak ni kat belah depan ni. Rugi tak ambil tu. Tengah-tengah meriah ni baik tukar umpan. Test macam-macam umpan. Nak kendur tali dia kan. Tali dia tiba-tiba kendur ni. Kenapa kendur? Kena ikan ni. Bismillah. Okay. Kena geng. Kasar geng. Okey. Ada geng. Menekan geng. Kasar ni. Mengikut dia ni. Alah, lepas ke? Takkan lepas. Besar ni. Sorry. Alhamdulillah. Ini pakai umpan dedak balon. Dedak balon geng. Dia kasar ni geng. Dia macam ni. Besar ni. Ni. Cara dia ambil tu lain macam. Kendur tali lah. Kendur tali babe. Dia kena. Yang besar-besar macam ni. Okey. Naik. Aduh. Tak. Tari dah kendur ni. Mana-mana dia bawa ni. Tak tahu ada ke tak ada ni. Dia dah pandai dia buat lari baru kesempatan nak makan lah. Pukul berapa dah ni? Dah
lewat dah. Dalam pukul 10 pagi baru sempat nak sarapan. Lagi sibuk nak menguruskan ikan ni. Banyak lucut lah kali pagi ni. Takut-takut dia makan pagi ni Dia takut makan, kita makan dulu lah. Nasi lemak dengan telur mata dengan paru. Kena geng. Kena geng, kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ada geng. Ada geng. Oi, asal tiba kat atas ni? Tilapia. Tilapia lah geng. Hoi, ada lauk. Mana ni? Tengah panas ni. Tengah panas geng, tengah panas. Kalau mancing kat sini, kalau tak ada fly sheet macam ni, masak ikan banyak sini, tapi tu lah cabaran utama dia, panas. Pokok langsung tak ada. Sekarang pukul 12.17. Memang tengah panas lagi Ikan pun tengah slow sekarang ni makan. Panas sangat. Apalah, tak apa, kita tunggu je. Sekejap lagi ada lah yang ambil tu. Panas. Lepas tu mesin pula, mesin kapal korek tengah berjalan. Bingit lah sikit kat sini. Tunggu geng, tunggu. Dah geng, kita orang dah kemas-kemas lah. Dah selesai dah kemas. Kemas. Air keruh kan. Air keruh sangat. Daripada pukul 10 tu dah kurang sikit makan lah. Air dah keruh sangat. Air empangan buka kot. Lepas tu ada hujan lagi kat atas. Apalah, nanti kita nak pergi pindah dulu. Pergi main masak-masak dulu. Masak-masak. Lepas tu kalau air belah bawah okey, kita mancing lagi. Kalau tak ada, tunggu aku update hasil kat rumah mak aku. Okey geng, jumpa lagi sekejap lagi. Okey, balik daripada port tadi tu, singgah sekejap dekat sebelah Padang Kobor. Ni dah Padang Kobor. Padang Kobor dekat ni lambung kanan tu, tempat penggambaran mat kilau. Air cantik lah. Air cantik weh. Boleh mengai. Poi, air cantik pula kat bawah ni. Mana boleh tak sampai 15 km, tak jauh mana. Dalam air tu. Boleh mancing ni. Weh, air mati tadi lagi dah. Apa lagi? On lah. Nampak dah, dah gigil lah nak mancing. Mana bang? Tapi yang tu ada jaring. Itu ada jaring depan. Ini ada yang terlajak sampai besok ni. Ni kawan aku punya rumah, tapi dia dah meninggal lah. Tinggal lah rumah dia ni, rumah rehat dia ni. Aku tak ingat apa nama abang tu. Satu hari tu aku call anak dia angkat, kata dia dah meninggal. Dia lah, ni pondok-pondok dia ni. Dia benarkan aku kalau nak datang bermalam pun boleh bagi tahu dia. Tapi dia dah meninggal. Kita orang datang je lah, lepak-lepak kat pondok dia ni. Bersih kawasan ni, mesti ada orang jaga ni. Mungkin anak-anak dia jaga kot. Okay, kita nak on balik lah. Tadi dia orang cakap nak masak, tak tahulah apa nak masak boy. Mat kilau. Itulah padang mat kilau. Ni cerita ladang mat power apa? Mat kilau punya filem kan? Itulah. Mat kilau dengan filem ni, filem arwah Mamat Khalid ke apa nama dia? Ada satu filem arwah Mamat Khalid yang mula-mula dulu. Pun dekat area sini juga. Okay, petang ni kita test dulu sawit peram sawit peram. Main-main dengan sawit peram. Ini umpan killer zaman berzaman. Tapi kita balik daripada atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik. Okey, tak payah jauh-jauh. Itu cukup. Test satu pancing petang ni. Sini redup sikit berbanding dengan pot
Pok tadi. Satu cukup. Oh dapat. Kena pancing aku ke? Pancing aku goyang ni. Tak lekat. Aduh, pancing aku goyang. Ikan makan. Pergi sampai 30 memang dah ada. Dah dengar ikan makan ni. Dia dah tarik ni tapi Kalau kena lawang masak kan. ni kalau dapat ni, kalau naik kita masak yang ni. Pakai sawit peram kan. Sawit peram. Lawang. Ni kita nak masak ni. Sekejap lagi ni. Tunggu ikan segar. Naik ikan ni kita masak Dia dah enjut tadi ni. Tapi tak lekat lah. Tak lekat. Kita goreng ikan tilapia merah semua dengan ikan tengalan. Ada orang bagi rambutan. Terima kasih orang kampung sini. Sambil lepak-lepak tebing, sambil mancing, sambil masak. Baru nak gosok gigi. Dah lewat petang ni. Sekejap lagi nasi dah masak. Goreng ikan, kita makan dengan kicap je. Tak payah susah-susah. Payah makan kan baru kita balik. Ni ikan. Oh, kasar. Ikan. Oh, ikan geng. Oh, itu leceh nak turun bawah ni. Sini best tapi nak kena turun bawah. Kena hati-hati geng turun bawah ni. Ada ikan nak geng. Tuan nyangkut kat sini. Tu dia. Wih, ikan tempras. Ikan tempras pun boleh lah. Oi, bila nak siap ni? Tak sabar ni. Tak sabar nak makan ni. Sambil mancing kat tebing, ditemani oleh orang-orang kampung. Ada makcik-makcik lepak sini. Ini ada satu homestay ni. Next time boleh tidur sini. RM100 satu malam. Lepas tu boleh mancing kat sini depan ni. Ada pondok, ada sungai. Memang terbaik. Angkat sikit. Dapat juga sepian ikan baung sekor. Yang power dia. Yang membuktikan yang baung makan kalau pakai apa cacing? Betul. Ikan ni kau tak apa. Kalau ada arus kan aku cakap dah. Kalau ada arus mesti ada ikan. Ikan kan pergi rumah mak pula. Sebab ni ikan banyak ni dia tak habis lah. Kalau nak masak rumah mak okey lah. Malangkan kita masak kat rumah mak. Ni sekarang kita makan. Ni start makan dah. Lapar geng, lapar. Dapat ikan yang segar-segar, goreng, makan dekat tepi sungai. Tak payah masak beria-ria sangat. Masak yang goreng-goreng sudah. Aku dengan ni Kita ambil nasi. Nasi tak payah banyak. Yang penting rebut-rebut. Ini dah senja ni. mana tu dia ikan. Kita ambil nasi dulu. Allah Akbar. Terkejut pula dia. Oi. Adik ni. Nasi sikit. Dah banyak-banyak. Lepas tu kita ambil ikan. Ni kenalan. Kita ambil ikan ni. Ikan tilapia merah dengan kepala tengalan. Lepas tu kita letak kicap. Kicap dan bawang kicap. Ini pun dah cukup. Ini pun dah cukup geng. Tak payah nak beria-ria sangat. Ini pun dah sedap. Ya Allah. Makan dulu geng.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasi panas-panas tu. Oh, mak air pedas. Yalah, kicap. Kicap pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng garing-garing, kecap, memang padu, geng. Okey, geng. Okey, aku dah sampai rumah dah, sampai rumah mak aku. So ni hasil aku lah. Aku nak tunjukkan. Besar weh. Tempras, bawang, pengalan, bawang juga, bawang 2 ekor. Ini juga bawang, ini pertenggalan juga. Ini pun juga tenggalan. Ekor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor yang aku punya lah. Tapi abang aku punya, jangan. Aku punya 10 ekor campur-campur. Yang punya? Sekejap pergi tengok abang aku punya. Abang aku punya dapat kuah kita asing dah dulu. Ini untuk tong abang aku. Berapa ekor tak tahu. Timbang. Dia tengok berapa. Oh, saiz banyak, dia lebih banyak. Tuan punya. Ha? Banyak lah. Mana orang tinggi. Tengok berapa ekor. Tu ambil ke mangkuk. Tu ambil apa ni jap. Dia tidur dah tadi. Ayah. Kira dalam ni. Kira dulu. Banyak tak? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bawang 9. Besar bawang tu. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ekor. Dia punya 21. Siapa? Ini aku punya. Ni aku punya 10 ekor, Anjang punya 21. Masak lagi tadi. Dah masak tadi dalam 5 ekor mas goreng ni. Punya banyak penuh ah. Banyak ni. Gila weh. Ini hasil kita orang. Kita banyak hari ni. Dekat Sungai Perak, trip selama lebih kurang dalam 24 jam lah. Sebab kebanyakan ikan yang kita orang dapat ni, kebanyakannya waktu malam. Siang dah tak kurang sikit makan sebabnya siang hari air dah start keruh. Kalau air tak keruh, lagi banyak kita orang dapat. Pagi tadi lepas pukul 9 tu air keruh turun.
Jadi kebanyakan ikan yang kita orang dapat ni adalah waktu malam. Dan aku tak banyak rekod waktu malam sebab gelap kan. Tapi syukur Alhamdulillah, rezeki hari ni cukup banyak. Boleh makan, boleh bawa balik, boleh bagi mak aku. Okey, sekejap lagi nak masak kot. Lain kali kita datang balik dekat Sungai Perak, dekat pot rahsia. Pot yang tahu-tahulah. Okey, alright. Terbaik Sungai Perak. Hasil padu-padu. Bye-bye semua. Sekejap lagi nak masak. Okey. Goreng je lah malam ni. Mak goreng je lah. Cukup dah ni. Boleh lah ni. Boleh lah makan. Hasil Sungai Perak, goreng, makan malam ni. Penat. Lepas ni tidur je lah. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam episod yang lain.